Jadi bersama kita sekarang ni kita berada di segmen Terjah Padang. Jadi sekarang kita berada di Fiesta Arena. Betul. Bersama Abang Hafiz kita. Bang, terima kasih bang. Apa khabar Hakim? Sihat? Selamat datang ke Fiesta Arena. Betul. Okey, bang, kita nak tanya sikit lah bang kan. Sebab kita sampai Padang ni, kita tengok ada 2 padang. Lepas tu antara padang turf yang ada di Semenyih ni. Betul bang? Betul. Saya nak tanya sikit lah kat abang kan. Bila start Padang Fiesta ni ditubuhkan? Fiesta Arena ni kita tubuhkan pada Disember 2024 sebenarnya. Okey. So sekarang dah setahun lebih jugalah. Padang bola sepak ni satu benda yang agak besar sebenarnya bang kan. Betul. So apa yang menyebabkan abang nak buat padang bola sepak ni? Okey, pertama sekali sebab infra tu padang bola turf tak ada lagi dekat Semenyih. Sebab kita nak ada activation permainan bola pada waktu malam. Maksudnya kena ada lampu limpah lah. Okay. So di Semenyih hanya ada padang awam dan tak boleh main waktu malam. Okey. So this is the only yang boleh main malam untuk turf. Yes. Okey. Jadi bang, macam padang ni saya tengok kan. Abang dah banyak saya tengok liga-liga yang ada dekat sini apa semua bang kan. Jadi kat sini slot dia macam mana bang? Kita cuba untuk merancangkan lah aktiviti ataupun liga-liga di Padang Fiesta ni. Tapi seperti Hakim sedia maklum lah, kita baru dan sebenarnya masih hamba lagi. Okey. So slot-slot untuk hari weekdays especially Isnin, Selasa, Rabu. Tapi kalau start Khamis, Jumaat, Sabtu, kadang-kadang Ahad penuh. Okey, jadi kepada orang-orang kat luar tu yang nak main hari Isnin, Selasa, Rabu, Ahad tu bang, slot masih ada banyak kosong. Masih ada dan sebenarnya kita tengah plan untuk bagi diskaun lagi sebenarnya. Okay. Jadi benda tu kita dah outsource dan maksud saya di handle oleh tim-tim third party lah. Okey, bang, tadi bang kita dah borak-borak panjang tadi bang kan. Saya tertarik lah dengan scene grassroots tu. Okey, cuba abang cerita sikit dekat kita punya viewers lah kan. Pasal grassroots tu, apa abang punya matlamat dan abang punya impian lah sebenarnya? Okey, sekarang ni kita banyak fokus kepada Harimau Melaya, yang scene-scene untuk orang-orang dewasa kan. Okey. Cuma pada saya it's time to fokus, alihkan pandangan kepada grassroots. Maksud saya in terms of attention tu kita bagi kepada budak-budak umur 7 tahun hingga ke 12 tahun supaya kita dapat mantapkan kita punya grassroots. Benda ni kita boleh fix the problem lah satu say kan. Okey. So maksud saya kita cerita pasal grassroots ni more to training lah. Pada saya nak bagi penekanan pada training. Bukan pada match, bukan pada liga lagi, tapi training harian. Okey, maksudnya development untuk anak-anak ni bang eh? Yes, betul. Okey. Abang dah tunjuk saya tadi pasal yang tahun lepas abang ada bawa pasukan pergi ke Jepun. Betul lah. Okey, cuba abang cerita sikit bang, macam mana perjalanan tu lah. Macam mana abang boleh terfikir nak hantar pasukan bawa pergi ke Jepun bang? Benda tu satu benda yang agak besar lah kan. Masa tu kita kolaborasi dengan satu coach ni, dia daripada Perdana United. So dia yang arrangekan untuk benda ni berjaya lah. Maksudnya Fiesta, Akademi Fiesta masih baru. Tapi bila kita collaborate and Alhamdulillah dapat berjaya hantar satu tim ke Japan. Ke Jepun bang? Ke Tokyo. Masa tu dalam 1 minggu jugalah kita ada di sana. 1 minggu? Memang ada friendly game kat sana lah? Dengan FC Tokyo, Tokyo FA. Di mana kat situ dia orang arrangekan training, friendly matches dengan klub-klub di Jepun. Abang kat sana, apa yang abang nampak scene grassroots kat Jepun tu terutamanya masa abang pergi sana kan? Dia punya dynamic lah, maksudnya bakat dia tu melimpah ruah dan dia tak spesifik kepada gender lelaki saja. Budak perempuan dia pun hebat-hebat. Perempuan pun orang ada juga? Perempuan pun ada juga. So apa yang kita nampak, scene grassroots kat sana dia lebih berfokus pada tempat yang berdekatan. Contohnya kalau you daerah Hulu Langat, dia akan ada satu akademi yang hidup, dan supaya budak-budak di area daerah tersebut dia boleh join akademi tu, dan maksudnya transportation tak ada masalah. Dia dekat-dekat. Dia tak ada macam nak habiskan masa sejam 2 jam untuk pergi training jauh-jauh lah. Dia community base dia kuat lah kiranya. Exactly. Dan sebenarnya budak
budak-budak di Jepun ni dia naik basikal je pergi training. Okey. So masa dia dah sampai lokasi training dia tu, dia dah ready warm up. Dia dah naik basikal. So by the time nak start training tu, dia dah orang kata ready to play lah. Okey bang, dari segi situ pula abang tengok macam mana dari segi funding kelab-kelab macam tu pula yang kat Jepun tu abang nampak. Saya tak adalah specifically tanya ataupun tu, tapi cuma kita nampak training dia disponsor ataupun dapat some backup daripada private sector. Contohnya macam company Tokyo Gas, dia kena fund untuk certain amount in terms of advertising ke ataupun training untuk Tokyo FC. Jadi saya rasa benda untuk funding training akademi ataupun grassroots ni kena dapat support daripada private sector lah. Private sector. Maksudnya private sector ni dia akan work bersama-sama untuk naikkan community tu punya program. Contoh macam kalau Hakim kerja KPJ ke kan. So you have ada anak yang nak main akademi, mungkin ada satu mekanism KPJ boleh bantu anak datang untuk sesi training di akademi. Mungkin ada tax benefit ke apa-apa tu kita boleh explore lah. Tapi saya rasa private sector kena start bantu dari segi funding lah untuk sesi-sesi training ni. Sebab untuk pengetahuan semua, lepas kita orang ada sesi yang panjang tadi, kita nampak benda ni something yang good to explore bang. Betul, yes. Maksudnya macam mungkin mana tahu kita lepas ni akan buat benda yang macam ni bang, supaya viewers yang nampak ni, kalau korang rasa benda ni menarik, boleh terus contact je untuk kita work bagi benda ni jadi bang kan. Contoh macam private sector, company ke, nampak program yang macam cakap tadi ni is something yang bagus untuk kita buat kat community, terutama kat Semenyih ni. Mungkin kita boleh wujudkan training. Macam geng cari angin tu lah. Betul bang. Tapi geng cari angin tu untuk orang dewasa kan. Kita kena buat geng cari bakat. Geng cari bakat kan. Untuk budak-budak. Untuk budak-budak. Sebab kita tengok budak-budak sekarang kadang-kadang ada yang berkemampuan, ada yang tak berkemampuan. Jadi mungkin ada masalah dekat yang tak ada berkemampuan tu bang kan. Jadi dengan geng cari bakat kita tu, mana kita tahu boleh bantu orang-orang yang kat luar tu bang kan. Dan sebenarnya saya rasa coaches pun kena dapat good remuneration. Sebenarnya dia orang nak train budak-budak, dia orang nak kadang-kadang support beli equipment. So sekarang ni yang saya nampak di luar negara, ataupun tak perlulah kita tengok luar negara ke mana-mana, kalau kita ambil analogi pendidikan lah kan, pelajaran kita kena ada silibus tu tadi. Betul. Silibus untuk training ni, apa benda yang kita nak ajar budak-budak ni, so that training tu akan berterusan menaikkan mutu dia orang. So kalau kita ambil pendekatan analogi yang pendidikan tadi, liga ataupun tournament ni macam mock exam. Takkan kita nak masuk exam je tiap-tiap minggu kan. So mana ulang kaji dia, mana dia punya training tu. Dan bila kita nak ulang kaji tu, kita kena diberi silibus yang betul untuk apa yang kita nak belajar tu, supaya dia ada kesinambungan juga bang kan. Tak ada dia habis silibus dekat sini, tapi bila group H lain, silibus lain pula. Bang tu kan, saya tertanya lah bang kan, Padang ni dengan tempat yang menarik kan, ada shopping mall dekat belakang tu, kita ada shopping mall. Jadi tempat ni bang sebenarnya sesuai untuk family juga bang sebenarnya kan. Betul. Kalau mak-mak ataupun adik-adik datang, dia boleh guna pakai Eco Majestic City Park ni. City Park. Maksudnya kita sekarang ni berada betul-betul sebelah Majestic Lab. So nama tempat kawasan ni adalah Eco Majestic City Park. So Padang ni saja dalam 5 acre kalau tak silap saya. Dan dia punya jogging track about 1 km. Dalam ni pun ada jogging track bang ada tasik. Ada tasik. Even dalam Padang ni kalau kita tunjuk dalam Padang ni, yes. Dalam Padang ni kalau you lari from one point to one point dapat 500 meter lah. 500 maksudnya untuk pusing keseluruhan petak ni. Tapi kalau you nak jogging dekat park dalam 1 kilometer. 1 kilometer. Okey. So kena check balik lah. Saya pun tak jogging sampai habis. Sebab tempat ni bang, saya nampak dia macam one stop center untuk bermain bola kat sini, shopping mall tu kat belakang, untuk bermain taman-taman bahkan ni pun ada bang untuk anak-anak. Playground kat anak-anak. Saya rasa tempat ni memang complete. Betul. Cuma buat masa ni Padang belum ada lagi surau. Dulu kita tak ada tandas. Sekarang ni kita baru ada tandas tahun ni. Dulu kita pakai toy-toy lah.
So memang bila nak buat liga pun segan juga kan. Kadang-kadang masalah besar kita bila kita buat liga, fasiliti tak ada lah. Padang dah cantik tapi tandas pula nanti kan tersumbat. So saya tak galakkan sangat masa tu buat liga. But now kita dah ready, so siapa-siapa nak buat liga, event boleh. Sebab sini dah complete lah dia punya prasarana. Cuma macam saya cakap tadi, surau belum ada. Di Majestic Lab ada surau. Di basement park. Untuk akademik pula bang, macam mana bang? Akademik kat sini sekarang ni berapa akademik dah ada? Setakat ni untuk akademi luar nak buat sesi training diorang, dia boleh sewa saja Padang. Memang tak ada masalah lah untuk diorang. Maksudnya masih ada kekosongan lagi? Ada kekosongan. Terutama kalau weekend, sebab selalu Padang weekend pagi tu akademik dah masuk. Kat sini masih ada ke? Masih kosong lagi. Masih kosong lagi pagi, Sabtu dan Ahad. Masih tu, maksudnya siapa-siapa nak buat event ataupun akademik masih ada available lagi lah. Betul. Dan masa sekarang ni kita open untuk discounted rate lah. Sebab kita belum ada lagi surau. Tapi kalau dulu masa tak ada tandas, kita memang tak menggalakkan sangat. Okey bang, satu lagi bang. Masa kita ada borak-borak tadi, abang ada cerita pasal website yang abang tengah develop. Bukan saya develop. So website tu yang saya di-approach oleh beberapa orang programmer. So dia nak buat macam SaaS, which means like software as a solution, system as a solution, something like that lah. So website ni dia nak buat untuk meningkatkan ataupun increase demand lah untuk player-player nak cari rakan-rakan nak bermain. So dia tak semestinya team dah ready team. Kadang-kadang team ni nak kena tengok semua orang punya availability kan. Tapi kalau you want to play satu masa hari Khamis contoh, tapi tak ada gang. So kat situ ada, kat situ boleh cari siapa-siapa yang available lah. Apa nama benda, apa nama software tu? Dia website dia. Website tu. letsfindgame.com. letsfindgame.com. LETS find FIND game GAME.com. Jadi sekarang ni yang tu dah ready belum? Dah ready ke belum? Belum lagi, cuma masih dalam fasa trial lah. Tapi Instagram semua dah ada dah. Instagram dah ada tapi tak ada follower. Jadi yang tengok ni, korang boleh follow untuk stay tune. Dengan stay tune dulu benda lah. Ada tu apa-apa lagi. Stay tune. Sebab bila tu benda tu kita dah launching, abang dah launching, benda tu dah memang akan ada hebahan di media sosial kan. Dia untuk memudahkan team manager manage daripada segi payment, collection, untuk memudahkan individu tu sendiri nak commit kepada game tu kan. So dah boleh buat pembayaran melalui Let's Find. Dia macam one stop center jugalah kat situ. Maksudnya kalau saya ada team, saya nak cari player pun boleh. Nak cari opponent pun boleh. Katakan you nak main 7 aside, 11 aside, 5 aside. Tengoklah kalau Padang tu dia boleh buat. Jadi bang, macam saya nak tanya jugalah kan, kalau kat sini abang ada any future development tak tentang nak buat 7 side Padang? Sebab kita tengok sekarang ni macam orang sikit-sikit nak 7 side kan. Goalpost dah ready dah. Saya dah ada 8 goalpost, tapi dia size U12 lah. Tapi sesuai untuk 7 side. 7 side akan dibuat di Padang ni? Padang ni cuma kita ambil 50 meter times 64 meter. Maksudnya nanti akan dibolehkan untuk orang rental 7 side punya field. Betul. Sebab currently kita punya online booking tu dia tak berapa dynamic. So kita hanya boleh pilih Padang A, Padang B untuk masa 2 jam. Tapi kalau bila kita guna pakai Let's Find Game, yang mana programmer ni dia dah customize, you boleh pilih sejam setengah. Ini saya tak sure lagi lah, tapi dia dynamic tu you boleh buat macam-macam rental tu lah. macam-macam. So ada orang nak main sejam setengah, ada orang nak main 1 jam, ada orang nak main 2 jam. So very dynamic. Sebab bukan apa, kadang-kadang ada orang tak boleh nak commit main ramai-ramai bang kan. Jadi bila kita dapat kecilkan tu 7 side ni jadi lebih friendly lah. So macam mana event rasa boleh buat 7 side? Boleh bang, insya-Allah. Jadi memang ini macam saya memang dah selalu datang kat sini bang. Memang saya rasa memang tempat ni sangat selesa untuk
parking, apa semua. Jadi memang sangat sesuai untuk kita nak buat any event lah. Cuma kalau kita mengharapkan followers kita, viewers kita ni, kalau diorang ada idea bang. Sebab kita tak tahu kadang-kadang Betul. diorang ada idea yang best-best kan, yang macam bombastic ke, nak buat event apa-apa kan. Jadi dia boleh, sekarang ni apa channel diorang boleh direct contact di media sosial Festa Arena ke, ataupun ada nombor macam mana? Kalau untuk buat bagi idea ataupun nak, contohnya nak buat liga kementerian ke ataupun apa, bahagian-bahagian Corporate ke. Okay. So basically benda-benda tu boleh approach kita di WhatsApp lah. Okey. Ada nombor 012-801-6321. Okey, jadi boleh contact kat situ untuk any program ataupun any perlawanan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, boleh saja booking terus. Okey. Lock deposit RM100. Okey. Dan kat situ bila dah start booking padang tu, baru kita try buat 1-2 game dulu kan. Then kat situ dia orang boleh nampak idea dia orang ni berjaya ke tak lah. Okey. Thank you bang. Hari ni memang kita ada sesi yang begitu panjang hari ni. Terima kasih kerana menerima kunjungan kita orang. No problem. Jadi semoga ini menjadi titik permulaan untuk benda yang lagi panjang kita bersama bang. Terima kasih banyak bang. Alright. Jadi korang nanti komen dekat mana pula korang nak tengok tempat yang kita nak terjah lepas ni. Alright.